Baik. Bab an-nahyu an tuttakhadha al-quburu masajida. Bab larangan daripada diambil kubur-kubur sebagai masjid. Bab larangan daripada diambil kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Wahid wa thamanin wa salasmi'ah 381 Bukhari Muslim. Wahid wa thalathin wa khamsumi'ah 531 an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha wa Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Wallahu anhum. So dicampur dengan Aisyah campur Abdullah bin Abbas campur Abbas bapak dia. Jadi anhum daripada Aisyah radhiyallahu anha dan bapa dan Abdullah bin Abbas dan bapak dia radhiyallahu anhuma. Qala, kata Aisyah dan Abdullah bin Abbas, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila diturunkan ini penyakit atau kesakitan terhadap Rasulullah SAW, baginda mula sakit. Dan sakitnya Nabi SAW ni memang sakit macam manusia biasa. Sakit, jadi tak sedar diri, jadi berat badan nak bangun. Bukan satu riwayat, nanti kalau kita baca, Nabi SAW ketika mana dia mula nak suruh Abu Bakar As-Siddiq menggantikan baginda menjadi imam, baginda bangun kan, nak pergi solat, pingsan. Betul jaga. Nabi kata, orang dah solat belum? Dia kata, belum ya Rasulullah, mereka tunggu engkau. Nabi pun bangun, mandi, elok nak keluar, pingsan lagi 3-4 kali. Mana Nabi tiap mandi. Cuma yang para ulama ambil daripada hadis berkenaan adalah siapa-siapa sembuh daripada penyakit, maka mandi. Dia sedar daripada sakit, mandi. Itu yang Nabi SAW buat. Tapi dan tajuk dia memang Nabi sakit sampai tak sedar diri. Ini pada sudut kemanusiaannya Nabi SAW, manusianya Nabi, ini tak ada masalah. Kita tahu bahawa kemaksuman Nabi SAW adalah pada sudut pengajaran agama. Nabi dilindungi Allah Ta'ala daripada silap ajar agama. Dalam bab apa patut disampaikan, Quran apa patut dibaca, mana dilupakan, berapa tajuk tentang ibadat ni, semua sekali takkan silap. Pada sudut masalah kemanusiaan baginda lapar, demam, sakit, masuk pasar, jatuh kuda, semua ada. Jatuh kuda, Nabi pernah jatuh kuda. Yang pelik hadis dah Bukhari Muslim. Banyak orang tak baca hadis ni. Saya pelik juga sebab saya ambil hadis itu untuk jelaskan berkenaan orang yang sakit, macam mana nak solat. Bahkan kadang zaman kita sekarang ni kan dah pening kepala. Semua orang nak keluarkan fatwa. Baru ni saya pergi ke Perlis, pagi sebelum saya start mengajar, hari Sabtu pagi, Ahad pagi, imam tu datang kat saya. Dia kata, Ustaz, minta tanya Ustaz, tolong terangkan sikit, dia kata, berkenaan masalah solat atas kerusi. Sebab ada masalah sikit jemaah kita kat sini. Dia pergi letak kerusi dia kat belakang. Kaki dia ketika berdiri sama baris dengan makmum lain. Bila dia duduk ke belakang. Sedangkan dalam sudut asal, bila orang tu solat duduk, badan dia kena sebaris dengan makmum yang lain, bukan kaki dia. Sebab, kita kata boleh tanya macam mana? Saya kata sebab Nabi SAW solat beberapa hari sebelum baginda wafat, baginda duduk bersila, Abu Bakar sebelah badan baginda, dan para sahabat belakang Abu Bakar. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri sebelah. Kemudian belakang Nabi semua, belakang mereka orang ramai. Dan memang Nabi duduk tu, berdiri tu, duduk tu, Abu Bakar punya kaki sebaris dengan Nabi SAW. Dan ketika Nabi duduk bersila, orang duduk bersila kita tak sedar dia punya rukuk dan sujud dia tak nampak sangat. Sebab Nabi hanya rukuk dan sujud dengan tunduk badan, tidak lipat kaki terjun ke atas tanah. Lepas tu saya peribadi bila orang cerita bab kenaan solat duduk ni, dan saya tahu ada beberapa orang kawan-kawan kita atau syekh-syekh kita cerita kan, saya kata macam orang yang solat duduk tu, duduk daripada asal, from the start duduk, tak perlu berdiri dan duduk. Pasal bila berdiri dan duduk dia akan langgar dua. Pertama, kalau kursi tu macam saiz kursi yang dah pakai sekarang, bila pakai kursi macam ni, awak berdiri, atau kursi bulat pun, awak akan berdiri jauh, dia soft, awak keluar soft. Sedangkan soft kena lurus. Ketika awak berdiri tadi, soft kena lurus, awak tak boleh ke depan daripada orang lain, langgar dah. Kalau awak pun duduk pula, letak kursi dan kaki awak sebaris dengan soft,
Awak duduk ke belakang, badan awak kat sini, badan orang kat sini. Pun awak gagal juga. Kalau duduk asal, apa masalah dia? Tapi kan kena berdiri apa di sini? Kena buat sedaya upaya. Jadi hadis Nabi tu umum. Nabi kata idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Bila aku perintah kamu buat satu perkara, buatlah sedaya upaya kamu. Buat sedaya upaya kamu as you can. Lafaz ni umum. Saya kata lafaz ni umum, tapi kita perbuatan Nabi. Tu dah masuk cerita berkenaan Nabi jatuh kuda. Yang saya kata banyak orang tak bincang hadis ni. Bila mana taknya? Geng-geng wali, mana boleh? Rimau datang makan pisang. Dulu pisang, rimau daripada carnivore jadi frugitivore. Dia ulu pisang, rimau pun kan. Nabi jatuh kuda. So diorang kadang-kadang tak boleh terima manusianya Nabi. Memang Nabi jatuh kuda, melecet. Ni ayat dia, melecet badan sebelah kanan. Bila melecet, soalan, awak boleh berdiri tak? Melecet, boleh berdiri tak? Boleh. Apa masalah dia? Melecet, yang boleh berdiri. Siapa tak boleh berdiri? Kita kat sini pun ada bulan Ramadan tu, seorang berada sini. Siapa sedar? Yang abang tu diri sepanjang solat. Lepas tu jadi yang orang lain pun tanya saya, Ustaz, apa pasal tu? Jadi abang tu, dia pegang, berada tu dia pegang. Dia mampu berdiri, dia berdiri je lah. So rokok dan sujud, dia semua dalam keadaan berdiri. Dia tak duduk-duduk. Walaupun saya ulang balik, Nabi melecet badan, Nabi duduk. Kenapa awak tak duduk? Sebab nanti kalau berdiri lama, lutut dia sakit, bahagian badan dia yang akan sakit pula. Sebenarnya. Tapi realiti dia benda ni, bila orang tu kata berdiri, baru duduk, dia jadi macam apa tau? Dia hybrid. Contoh macam orang tu, dia boleh berdiri, tapi lepas tu tak boleh duduk, dia boleh baring. So berdiri, baring terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tu. Saya macam, don't hybrid. Pasal Nabi kata solat berdiri. Tak boleh duduk. Tak boleh mengiring. Sebab Imran bin Hussein, dia seorang yang buasir. Faham buasir? Bila buasir, dia punya punggung tu, punya rektum tu terkeluar. Benda tu kadang bila makan benda yang tu luka kan, kadang dia ada infection, jadi besar, terkeluar. Macam kan bebun yang keluar punggung tu kan, macam tu. Na'udzubillah, sebenarnya Allah tak kenakan kita. Tapi kena ingat, ni penyakit ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mati buasir. You like it or not, kan? Imam Syafi'i mati dan keadaan buasir. Dia punya ni kan, darah, naik kuda berdarah baju dia. Orang kata macam ni, tapi dia wali Allah kan. Itu masalah dia. Dia tak boleh pasal kita dah ada associate. Kalau wali Allah, takkan rosak, takkan binasa, takkan cacat, takkan kena musibah. So Nabi SAW macam tu lah. Kita kata atas dasar manusianya Nabi, saya kata jatuh kuda tu, Nabi solat duduk. Yang dimansuhkan adalah makmum. Kalau imam duduk, dia kena duduk juga. Itu Nabi sebut ketika jatuh kuda tadi. Tapi ketika beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi duduk, Abu Bakar berdiri, para sahabat lain berdiri belakang Abu Bakar. So menunjukkan bahawa hukum makmum dengan imam kena sama-sama duduk tu dah tak jadi. Kalau tidak, memang Nabi kata kalau imam duduk, kamu duduk. So dimansuhkan hukum, imam duduk, kita boleh berdiri, kita berdiri. Itu je. Tapi pelik, orang kita dimansuhkan habis semua. Tak boleh tu, tak boleh berdiri. Jadi macam hybrid lah. Dia sekali jenis lari. Saya kata Nabi ada perbuatan, Nabi solat duduk dari awal. Saya kata dari awal, bukan berdiri baru duduk. Maka zaman kita sekarang ni ekstrim. Dia kata kalau boleh kita berdiri tu, berdiri lepas tu baru duduk, buat orang pegang kita berdiri, lepas tu bertakbir baru turunkan. Nabi tak buat macam tu pun. Sampai siap kalau boleh upah orang bagi kita berdiri, upah orang bagi kita berdiri. Hai. Kenapa? Ini tu ekstrim. Saya kata hadis Nabi, bila aku suruh kamu satu perkara, buat sedaya upaya kamu, memang hadis itu sahih, tapi awak nak aplikasi macam mana? Jangan pakai sampai peringkat tadi, jenuh orang tu. Jelas sekali nak solat jemaah. Saya ada orang tak bagi jemaah di masjid sebab takut kena sound dengan pakcik-pakcik kat sekolah, dekat ni, dekat surau.
Saya duduk daripada awal. Duli lah marah. Kerana orang lain ada agak, dia takut kan. Takut orang tegur. Saya ustaz, orang tak tegur saya. Tapi sungguh, betul. Baru kawan kita di situ, dia tak kata, ustaz, nak pergi masuk masjid anda payah sikit. Kaki anda sakit ni. Berdiri lama dia tak boleh. Tapi dia boleh berdiri. Dia datang berjalan, dia tengok-tengok. Dia bagi dia orang, Allahu Akbar, berdiri, baru duduk. Padahal berdiri tadi awak akan keluar soft. Tu yang kena bila keluar orang cakap keluar soft, dia pun bantai. Belakang. Soft sama kaki sama dengan orang. Allahu Akbar. Waktu time duduk hilang belakang. Ini semua tak ada ni. Jadi cuma nak fahamkan manusianya Nabi SAW. Sakit dia, demam dia, jatuh kuda, bahkan diracun, kena racun. Nabi SAW pernah kena racun dan sebagainya. Bahkan Nabi kata pada Aisyah radhiyallahu anha pada ketika bapa dan Sahih Bukhari, sekarang telah sampai masa perut aku putus kerana racun yang aku makan di tempat-tempat sekian. Nabi cerita efek racun tu kemudian. So Nabi mati sakit sebagai semua sama macam manusia. Jadi kat sini kisah hadis Nabi sakit ni faham betul-betul. Sebab atas dasar kemanusiaan manusianya Nabi, ya, dia sakit, dia demam, dia marah, dia sedih, semua sekali akan jadi. Tapi atas dasar ajaran agama, dia takkan silap. Teaching agama takkan silap. Takkan terlewat bagi tahu, takkan tersasul bagi tahu, tak ada. Itu maksum. Kalau kita kata kat sini pun dia lupa, dan Quran pun dia lupa. Kat sini dia lupa, habis. So semua orang akan buat. Yelah, dia kata Nabi bukan maksum. So dia maksum nanti pasal apa? Boleh salah, boleh silap, boleh lupa. Sekarang itu bab manusia, kemanusiaan baginda. Tapi bab agama baginda takkan silap. Okay. So jadi dia kata, bila dia turun kepada Nabi SAW penyakit sakit, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Baginda berterusan mencampakkan, yatrahu mencampakkan, khamisatan lahu, ada kain perca kecil, baginda duduk letak kat muka baginda SAW macam tu. Letak, basahkan, celup. Ada satu riwayat lain, Nabi ambil air basahkan muka sambil berkata la ilaha illallah innal maut la sakarat. So mati ni ada mabuk. Ini pun Nabi duk tarik, dia lupa, dia tidur, betul jaga balik. Fa idza tamma kashafaha an wajih. Bila dia rasa tak sedar, dia selak benda daripada wajah baginda. Kemudian ambil lagi air, kain, letak dekat muka. Berterusan macam tu. Faqala wa huwa kadzalika. Lalu baginda bersabda ketika baginda sedemikian, dalam keadaan nak dekat-dekat mati. Berapa hari? Ada riwayat kata 5 hari sebelum mati, baginda berkata, la'natullahi ala al-yahudi wan nasara. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka ambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yang kita zaman sekarang ni dah mula nak pergi balik. Kita alhamdulillah tahun 70-an dah berhenti pergi kubur minta hajat, bayar nazar. Sekarang dah mula balik. Pasal kebetulan banyak masyarakat kita yang datang daripada Timur Tengah yang baru-baru ni, semua geng-geng sembah kubur. Kalau orang kata marah, saya kata sembah kubur. Dia kata macam ni. Dia kata perbuatan ni masalah tawassul. Dia kata masalah fiqah, bukan masalah akidah. Dia kata, saya ingat Ustaz Abu Mubarak hafizahullah, dia kata apa, pernah sekali geng-geng masjid kat rumah dia, tak puas hati dengan dia, duduk macam inilah, dia kata ramai-ramai soal jawab dengan dia. Bila orang kata benda ni masalah fiqah, dia kata tunjukkan dalam kitab fiqah mana bincang tajuk ni. Tajuk masalah kubur jadi masjid ni, tunjuk. Atau minta pada orang mati, tunjuk. Tak ada. Bahkan datang dalam kitab akidah, dia bukan masalah fiqah. Jadi dia kata, kadang-kadang dia kata tawaf kubur tu haram tapi tak syirik. Ayat keluar, haram tapi tak syirik. Ini semua bahaya sebenarnya. Tapi realiti dia, masyarakat kita, Islam kita ni dah hilang punca. Nampak sikit kan, datang maula daripada Maghribi, Morocco, muka handsome sikit, kulit putih, semua sujud. Apalah. Ini semua salah. Sebab realiti dia benda ni pasal kumpulan ni memang
kita tak boleh lari. Dia pusingan tu akan berlaku. Kita dah tinggalkan tajuk kubur-kubur ni. Lama dah kita tinggalkan. Tahun 70-an dulu dah tak ada. Malaysia waktu tu yang saya ingat Datuk Tan Sri Hamid Osman rahimahullah. Dia waktu tu dia pegang ketua kepada Pusat Islam sebagainya. Ini antara benda dia kerja dia. Benteras semua sekali. Zaman tu lah tarikat-tarikat semua dibasmi. Siapa-siapa yang kata sekali lah bekerja untuk Islam, pakcik ni pasal dia ahli UMNO je. Walaupun dia sebenarnya, saya ingat waktu saya duduk Yaman tu, dia bercakap Arab. Saya ingat orang Arab. Saya datang ke satu persidangan, dia master lorah kot. Pelajar Azhar yang dapat master dalam bidang bahasa. Dia memang hebat. Tapi kerana masuk politik, orang tak pandang dia sebagai seorang guru agama. Walaupun sebenarnya kalau dia cakap Arab, saya ingat tu waktu tu kat radio, saya tengah malam saya dengar waktu persidangan tu disiarkan di radio, dia cakap Arab, sebiji macam orang Arab. Tapi qadarullah, dia punya PhD dia mana Island kan, Amerika Syarikat, saya tak ingat. Jadi orang pun start menyampah dengan dia pasal ikut parti politik. Tapi kerja dia jalan. Habis semua. Bab kubur-kubur ni semua dihentikan. Tarekat-tarekat ni, kalau tuan tengok 70-an, 80-an, tak ada siapa berani kata tarekat ni ajaran Nabi SAW. Tapi sekarang datang balik. Tarekat ni boleh, tarekat tu boleh. Tapi tengoklah macam mana, pasal sekarang ni Selangor dah keluar satu poster yang kata kalau guru macam ni, ini tarekat sesat kan. Sebenarnya semua tarekat buat macam tu. Saya tengok kan, saya kata macam sini semua semua benda sama, mana ada beza. Saya cakap tapi realiti lah, Allah Alam, dia pusingan. So Nabi SAW sendiri, baginda pun bimbang tentang perkara ini. Bayangkan kalau Nabi bimbang sampai boleh Nabi jadikan pada hari-hari terakhir hidup Nabi SAW, banyak benda Nabi boleh sebut. Banyak benda Nabi patut sebut. Tapi Nabi sebut tentang masalah kubur jadi masjid. Kenapa? Sebab ini antara langkah pertama yang berlaku pada umat Islam. Langkah pertama berlaku pada umat Islam, ini antara yang pertama. Bahkan kubur Baqi' yang kita sekarang nampak rata, satu masa dulu dengan kubah yang banyak. Pada setiap kubur tu ada kubah untuk orang datang ziarah, masuk jadi mausoleum. Jadi kubah masuk ziarah. Kalau buka dalam Wikipedia, gambar lama Baqi' tu, saya nampak orang sibuk masuk ke dalam Mausoleum of Four Imam Syiah. Sini Aisyah punya kubur, sini kubur anak Nabi, sini kubur. Semua ada bangunan. Ini benda yang kita kata bukan ajaran Nabi SAW. Nabi larang. Bina-binaan atas kubur Nabi larang. Terang-terangan Nabi haramkan. Tapi ada orang kata, tapi kalau tanah khas tak apa kot. Yang tak boleh ni tanah yang umum. Kalau kubur awam, tak boleh. Nanti sempitkan orang. Dia ingat Nabi kata pasal benda tu kerana sempitkan orang. Binaan itu Nabi larang sebab sempitkan kubur orang. Astagfirullahalazim. Ini tak faham tentang ajaran agama. Sangat bahaya. Jadi Nabi kata, laknat Allah. Ini disebut laknat. Laknat maksud dia adalah usir daripada rahmat. You know, you tend to ask Allah Ta'ala to make somebody go away from his mercy. Sedangkan mercy Allah itu adalah sangat luas. Rahmat Allah itu luas. Tapi kita boleh kata pada orang, Nabi boleh kata pada orang yang buat pekerja ni, yang Yahudi, yang Nasrani, yang ambil kubur nak ambil mereka masjid. Jadi, kenapa Nabi sebut? Aisyah radhiyallahu dan Ibnu Abbas kata, yuhadziru mithla ma sana'u. Baginda nak ingatkan daripada seumpama apa mereka buat, untuk bagi warning kepada umat Islam daripada apa mereka buat. Dan sebenarnya benda ni kalau kita lihat dalam surah Kahfi, memang ada kisah tersebut disebut tentang kisah Ashabul Kahfi sendiri. Allah Taala kata, wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikian kami temukan ke atas mereka. Ini hujung kisah Ashabul Kahfi tu.
Lepas mereka tajuk pergi bandar cari makan, jaga balik, ujung tu sebelum mereka mati semula. Allah kata, wa kadzalika asarna alaihim, demikian kami temukan ke atas mereka, liya'lamu anna wa'dallahi haq, supaya mereka tahu janji Allah adalah benar. Mereka itu mereka Ashabul Kahfi itu sendiri dan orang-orang yang ada sekeliling mereka dapat tahu janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan kiamat itu tiada keraguan padanya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, tatkala mereka bertelagah di antara mereka tentang urusan Ashabul Kahfi tadi. Lepas dia mati nak buat apa? Jadi diorang pun kata, dia kata faqalu ibnu alaihim bunyana, maka orang satu kumpulan kata, binalah di atas tempat mereka ni satu binaan. Rabbuhum a'lam bihim, Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Tak payahlah buat benda lain dah. Just big building, that's enough. Tuhan tahu apa benda kaitan mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, berkata orang yang menguasai ke atas urusan mereka, lanattakhidanna alaihim masjidah, kita pasti ambil pada mereka ni satu masjid. Dia banyak benda, okey, benda ni jadi tajuk apa? Boleh dapatkan kepada kita tempat Ashabul Kahfi tadi mesti ada binaan masjid atau tempat ibadat. Tapi benda ni kalau kita perhatikan, yang Syria lah, yang apalah, semua tak ada. Pasal menunjukkan tempat tu dah tak diketahui dah kat mana. Sebab tempat mereka tidur tu memang golongan yang menguasai tu kata kami bina di atasnya masjid. Jadi dekat situ tunjukkan mereka tu orang-orang Nasrani atau Yahudi. Sebagai Nasrani Yahudi perangai macam tu. Bila mati para nabi, bina masjid. Bina masjid. Macam orang kita dah start lah. Bila wali sekian, bina masjid. Wali sekian, bina masjid. Bina masjid di atas kubur-kubur berkenaan. Untuk jadikan sebagai tempat kononnya kerana keberkatan, kerana orang yang mati tadi, maka kita bina masjid ibadat di sini. Dia ada dua tau. Kalau kaedah tadi, macam yang berlaku pada Abu Hanifah rahimahullah atau Nabi sendiri SAW, bukan dibina masjid pada kubur Nabi, atau Abu Hanifah dibina masjid pada kubur Abu Hanifah. Kerajaan ketika itu tanam mayat dia dekat masjid tersebut. Macam kita kat Malaysia kena lah. Masjid negara kan, ada kubur di raja dan sebagainya. Ini sebenarnya tak galak pun juga, tak ada kaitan. Cuma dia orang dah sediakan tempat, ada kawasan untuk tanam orang-orang kenamaan di masjid negara. So tanam kat situ. Masjid Shah Alam ke kat mana, kat Jura, saya tak ingat. Kat Selangor pun ada macam tu. Dia tanam kat masjid. Ni kadang-kadang juga ada orang yang minta dia wakafkan tanah. Dia kata kalau saya mati saya nak ditanam di sini. Pun ada juga. Wakafkan tanah untuk sekolah ke, untuk masjid ke, lepas tu letakkan syarat-syarat berkenaan. Yang ini memang kita kata para ulama tak galakkan langsung, maka ada kata makruh sebagainya lah. Tapi bina atas kubur ada, bina dirobohkan. Kalau kubur tu ada, kita bina atas kubur tadi, ia akan dirobohkan. Nabi punya masjid, Masjid Nabawi tu, bukan dibina padanya kubur dulu. Sebab bilik Aisyah atau kubur Nabi dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha, bukan dibina dekat situ, masjid dah ada sebelah. Cuma ketika perluasan masjid sampai termasuklah kubur Nabi dalam binaan masjid. Tu banyak kes lah. Hatta Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dahulu, macam kita baca tu kan, orang ramai tak puas hati, tak suka dia besarkan masjid. Boleh bayangkan kalau dia kata tak besarkan, orang dia macam ni dah datang, masuk lorong kat situ, apa jadi sekarang pijak-pijak kot. Nak pergi kubur Nabi tu, pijak-pijak. So, jadi Uthman bin Affan dia luaskan masjid, masuk. Dan dia orang jadikan dinding belakang tu jauh, supaya tak ada siapa boleh nak sujud ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sujud tu bukan sujud ke arah kubur Nabi. Sebab dia belakang tu ada bilik, dia orang besarkan. Itu kalau tak dulu tempat Quran tu pun sebenarnya baru letak. Kalau tak tu orang ada tawaf, serius. Satu masa dulu ada orang tawaf. Tu kubur Nabi SAW. Itulah apa yang jadi pada kubur Nabi tu, kan dikuasai oleh kerajaan Saud yang berfahaman dengan ajaran Muhammad Wahab, maka tak jadilah macam di Iran. Kalau tuan tengok, dia jumpa kubur golek-golek kau. Kalau boleh sujud dan sebagainya, dia akan buat.
Tapi itulah, ketika keluar Masjid Nabawi pun ada orang pergi solat arah kubur Nabi pun ada. Kumpulan-kumpulan ni sujud ke arah kubur Nabi. Nabi dah kata dah, mereka laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Mereka ambil kubur Nabi mereka sebagai masjid. Nabi peringatkan daripada perbuatan berkenaan. Wa fi riwayatin dan riwayat yang lain, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, pada sakit baginda yang baginda tidak bangun lagi daripadanya. Baginda SAW sakit, setengah riwayat kata 2 minggu. Dan pada minggu pertama tu masih lagi bergerak, minggu kedua tu langsung tak bangun-bangun. Kat situ yang mula Nabi SAW lantik Abu Bakar untuk jadi imam. Okey. Dia kata wa fiha, dan padanya juga qalat, berkata Aisyah, falaula dzaka, kalau bukan kerana itu, ubriza qabruhu, pasti akan didedahkan kubur Nabi. Sebab kubur Nabi tak pernah terdedah. Dalam bilik Aisyah tertutup. Pada zaman Aisyah masih hidup macam tu sampailah sekarang. Dan kubur Nabi sebenarnya, dia dalam bilik kecil tu, dia ada 3 kubur. 3 kubur. Okey, kalau kita bayangkan macam ni, dalam tu tanah biasa. Ni Nabi, ni Abu Bakar, ni Umar. Ada macam tu. Dalam bilik berkenaan. Lepas tu kita mula bagi salam pada Nabi. Lepas tu pada Abu Bakar, pada Umar. Nabi salam kat sini. Kepala dia menghadap ke arah kiblat. So, bagi salam kita macam tu. Kemudian salam kepada Abu Bakar, salam pada Umar. Semua gambar-gambar yang disebar di internet, yang ada serban atas kubur, ada kubah atas kubur, ada lilin atas kubur, semua bohong. Kubur Nabi tak ada sebarang pada berkenaan. Akan dibonjolkan sikit saja dan sejengkal untuk tahu itu kubur. Dan tak ada siapa masuk. Bilik Aisyah, siapa nak masuk? Asalnya. Jadi Aisyah kata, kalau bukan kerana itu, pasti dipecahkan bilik tu, didedahkan kubur baginda SAW. Ghaira annahu khusya an yuttakhadha masjidah, melainkan bahawa dibimbangi, okay? Khusya, dibimbangi, an yuttakhadha masjidan, diambil ia sebagai masjid, tempat ibadat. Dan bila sebut masjid, tak ada ibadat. Bila sebut kubur, bukan tempat ibadat. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, berkata apa? La taj'alu buyutakum maqabira, sallu fi buyutikum. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu tanah perkuburan. Solatlah dalam rumah kamu. Mana kita solat rumah kita, ambil satu sudut dalam rumah, jadikan rumah kita tidak macam tanah perkuburan. Demikian juga Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabira, yang kamu jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan, takkan masuk rumah, atau yafirru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah, dari rumah yang dibaca dalamnya suratul Baqarah. So second part, tempat baca Quran tadi bukan kubur. Kubur bukan tempat untuk baca Quran. Tapi orang kita duduk sibuk lah, nak baca Yasin lah, nak baca sekian dan sebagainya. Sebab kubur bukan tempat ibadat. Kubur bukan tempat ibadat. Pergi sana, bagi salam untuk orang mati, doakan mereka. Ingat kita akan mati juga, apa jadi. Itu je. Tak ada di situ tawaf, tak ada di situ perjalanan, tak ada di situ nak bagi salam tertentu, tak ada. Tapi macam lah, saya pengalaman duduk kat Yaman tu, di belah Hadramaut, benda ni adalah jadi satu amalan yang kalau kita tak jaga, mungkin kita akan buat juga. Macam di Pulau Besar kan, Melaka, sampai sekarang ada tempat-tempat tu, kubur-kubur yang diziarahi di Pulau Besar tu. Siap doa minta tuan. Di Singapura, makam Habib Noh pun sama, sampai sekarang masih lagi menjadi tempat persinggahan. Orang ada hajat untuk anak dia lulus periksa, pergi sana. Saya ada kawan-kawan dulu, kawan saya dia Hudhaifi, kabilah Hudhaifi di Yaman. Saya pergi kampung dia. Kampung dia orang duduk kat tebing bukit, lereng bukit macam tu. So rumah dia sini, sekolah dekat atas ni. Waktu atas lagi ada kawasan dia bukit. So kita nak naik daripada rumah dia pergi naik atas ni, sampai kat atas tu ada sekolah. Lepas tu tepi sekolah tu ada kubur. Saya pun pergi lah situ. Betul, kawan tu orang situ kata, ni kubur datuk budak ni. Dia tunjuk kawan saya, datuk dia wali ni, cucu tak guna jadi Wahabi. Dulu dia kata apa, dulu orang sakit datang sini minta sembuh pada kubur ni. Kalau orang tak sembuh, aku potong jari aku, dia kata.
Serius. Percaya. Kita kata benda ni kita dah tinggal. Diorang pun buat dulu. Kalau ikut cerita pak mentua saya, atau orang Melayu, orang Perlis pun, satu masa dahulu, kubur-kubur yang keliling tu kan, bapak mentua saya kata dia kecil-kecil, hari raya, pagi raya, orang ramai datang kubur. Dia pergi sana kutip duit raya. Dia pakcik-pakcik dia ikut raya dekat budak-budak untuk biasakan datang kubur ketika raya dengan cara bagi duit. Allah alam. Tapi lagi teruk bila jadi masjid. Penziarahan kubur tu satu benda. Tapi jadikan masjid, tempat ibadat adalah sangat bertentangan. Sebab ulang balik hadis Nabi kata, solat dari rumah kamu, jangan jadikan rumah kamu tanah kuburan. Maksudnya solat bukan di tempat kubur, di rumah. Demikian juga syaitan lari. Jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Syaitan lari daripada rumah dibaca Al-Baqarah. So membaca Quran tadi bukan di kubur tapi di rumah, di masjid. Ni sibuk nak baca Quran di kubur. Kenapa? Walaupun ada idea, kalau dikata kubur tu apa, turun apa, ketenangan. Masalah ni bila kita sebut ketenangan akan turun. Syafaat hanya diperolehi oleh sesiapa, hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan idea kita. Banyak orang diingatkan kalau kita ada idea macam ni, kalau rahmat turun, orang tu kan, lepas jugalah. Sebab rahmat turun dia cakap. Rahmat turun. Bila kita baca Quran, bahkan kalau kita sebut itu kan, kalau kita baca Al-Baqarah, malaikat turun. Jadi kata kalau malaikat turun, dia tak tahu ke yang tenyih mayat dalam kubur tu malaikat juga. Dia ingat yang tenyih tu syaitan Yang ketuk malaikat. Aku gelak nanti kena orang marah. Kita ada peringatan. Kadang kita ingat kelas-kelas ngajar ni, saya bukan buat lawak tau. Tapi orang ingat saya buat lawak. Kita buat podcast pun kena tegur. Tak siapa tegur, entah dia ngadu kat Syekh. Ngadu kat Syekh kita kena. Tahu siapa ngadu jaga. Diorang ni kalau dia tak ni, cakaplah kita, dia beritahu kat bos terus. Tapi tak apalah cerita dia. Saya bukan lawak, tapi betul lah. Dalam kubur tu yang soal jawab mayat, siapa? Malaikat. Hatta nanti jaga neraka nanti pun, yang seksa orang dan neraka, orang sebut wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Kami tak jadikan golongan yang jaga neraka kecuali para malaikat. Dalam ajaran bukan Islam, ada kata neraka jaga oleh setan. Syaitan nanti kena kentingnya ke malaikat, tahu tak? Awak ni ada pula. Sini malaikat jaga syurga. Setan jaga neraka. Ada pula jabatan lah pula jaga neraka. Ini benda pelik betul. Saya tak faham kenapa. Jadi kadang kita kata kita nak doa kan, pasal ini syafaat. Kalau orang terpincang dengan saya kata baca Quran untuk ringankan. Ini syafaat. Syafaat hanya diperolehi dengan izin Allah. Awak tak boleh buat suka hati awak. Kalau Nabi ajar kita, kita buat. Macam doa kita, ya Nabi buat. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, mana kau datang ke Baqi'? Sebab Nabi SAW beberapa hari sebelum baginda wafat, beberapa minggu sebelum baginda wafat, baginda sebelum sakit pun, bahkan sebelum sakit, baginda pergi ke kubur Baqi' mendoakan orang dia mati dalam kawasan kubur berkenaan. Perkuburan Baqi' tu kan luas kan. Nabi doakan untuk mereka. Bahkan Nabi kata Jibril datang suruh dia, baginda, doakan mereka keampunan. Pasal lepas Nabi wafat, tak boleh doa dah lah. Lepas Nabi dah wafat, Nabi tak boleh doakan untuk dia dah. Kalau Nabi boleh doakan, tak payahlah Jibril suruh Nabi. Arahan Allah Ta'ala untuk Nabi doakan orang di Baqi'. Sebab kan Nabi tak mati, hidup. Jadi kenapa disuruh doakan sebelum baginda wafat? Sebab lepas wafat tak boleh buat apa dah. Tapi orang macam ada idea tadi, tak tahu kenapa. Tapi realiti dia, kita kata kubur itu bukan tempat ibadat. Pegang tu pertama. So kalau ada pun solat jenazah. Kita lambat datang, Nabi pernah buat. Ada seorang wanita kulit hitam yang sentiasa membersihkan masjid. Kemudian baginda tengok-tengok, dia tak ada, dia hilang. Mungkin wanita yang sama tidur dalam masjid yang kita bincang hari itu. Tapi bila Nabi cari hilang, tanya para sahabat, dia kata tak tahu. Lepas tu ada seorang kata, ya Rasulullah, dia mati 3 hari lepas. Nabi kenapa tak bagi tahu aku? Dalun ala qabriha, tunjukkan aku kubur dia. Nabi pergi kat kubur dia, Nabi pun solat. Itu ada. Solat lepas ditanam. Dan orang yang solat pun Nabi solatkan juga. Itu di antara kita panggil apa? Perbuatan yang disyariatkan.
Adapun untuk kita reka baca Quran nanti dapat rahmat pada orang mati tadi, ini kita reka sendiri. Macam mana? Dia sebenarnya kalau kan dalam tempoh sebenarnya kalau dekat sangatlah 2-3 hari, macam Nabi SAW 3 hari. Yang kisah Nabi itu 3 hari, perempuan tu dia tanam 3 hari kita buat. Kalau 3 bulan baru tahu dan sebagainya, tak perlu. Tak perlu. 3 bulan baru tahu, tak perlu. Berita daripada Habsyah datang ke Madinah tentang matinya Najasyi. Pun ambil masa, boleh tahan jugalah beberapa hari. Pun Nabi solatkan. So khabar itu datang, dapat tahu terus solat. Itu kan solat ghaib. Adapun dikubur tadi tu, Nabi SAW buat tu dalam tempoh 3 hari. Walaupun Nabi tak sebut, hanya 3 hari sahaja. Para ulama kata tak perlu jauh sangat. Yang kita dengar jumpa-jumpa mat, mana abang kau? Meninggal dah 50 tahun lepas. Takkan nak pergi kubur dia. Dia macam kita tak ada limit kan. Jadi macam expand panjang sangat pun tak boleh lah. Dia baru-baru mati. Masih tanah kubur masih merah, belum lagi kering dan sebagainya. Ketika itu. Tapi pentingnya kita kata memang Nabi solat kan. Tapi untuk solat biasa ni, saya tengok dekat yang Hadramaut, saya pergi tempat ni kata kubur Nabi Hud tu. Itu kubur Nabi Hud tu kan. Dia ada tempat lepas mandi, kita ambil wuduk ke mandi dekat sungai, naik dekat sini. Dia panggil apa? Ada mihdar punya tempat. Solat sini 2 rakaat. Lepas tu naik sini, pergi dekat sini, solat pula kat sini. Lepas tu pergi dekat sini. Saya buat keras ya. Ketika tu temankan duta. Duta tengok saya duduk diam je. Lepas tu kemudian driver datang. Kenapa tak solat? Kenapa tak solat apa? Saya kata bid'ah. Apa bid'ah? Dia cakap kuat. Orang tengah solat. Ada lah. Dia macam tu. Saya kata jangan ikut lah. Lepas tu duta datang kat saya. Ada ke ni ustaz? Saya kata Datuk pun takkan tak faham. Saya kata tak ada lah. Yang Datuk pergi buat juga kenapa? Saja je. Saya masalah juga. Ya, ni realiti. Memang buat. Ada tertib dan sebagainya. Kita mana ada upacara dalam pergi masuk kubur bagi salam, habis. Tapi bila kita ada upacara tu, itu dah masalah dah. Apa lagi untuk kita jadikan masjid, tempat kita kata akan makbul doa. Tempat makbul doa lah, lagi masalah. Sebab tu Nabi kata jangan beritahu. Tapi Aisyah sendiri kata dibimbangi akan diambil sebagai masjid. Kubur Nabi tak didedahkan. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok intai, tak siapa nampak pun. Pula tengok kan. Diorang tak kelambu. Untuk orang tak nampak pun kubur Nabi dalam tu. Tak ada pun kayu dia. Ya, dia buka bilik. Buka bilik. Itu jadi kes pemimpin Iran. Waktu saya duduk belajar kat Yaman tu, kami ada satu keset khutbah bagi Syekh Ali Huzaifi. Tajuk keset tu, Imam Masjid Nabi mengucapkan selamat tinggal kepada mimbar Nabi SAW. Sebab apa? Cerita dia, pada hari Ali Hashim Rafsanjani dibuka untuk dia pintu tu, jadi imam masjid ikut sekali, dia ludah dekat kubur Abu Bakar dan Umar. Ni kubur Rasulullah, ni kubur musuh Rasulullah, dia ludah. Jadi kebetulan hari tu Jumaat, Syekh Ali Huzaifi jadi imam, dia bantai kawan tu depan-depan. Billahi alaik, dia kata, korang boleh cakap Umar yang Nabi kata kalau Umar lintas jalan ini, syaitan lari jalan lain. Keluar. Presiden Iran kita tu keluar, tinggalkan masjid. Maka dia bantai oleh imam Masjid Nabawi. Lepas tu imam tu digam selama tempoh tertentu. Orang kata tengok kerajaan Saud sebab bimbang keselamatan dia, safety imam berkenaan. Awak boleh baca di ada site kata kerajaan Saud tahan imam tadi sebab nak redakan Syiah yang ludah kubur Nabi. Awak boleh baca dengan satu sudut lain, nak jaga imam tu keselamatan, takut dia kan diserang dan sebagainya oleh orang Syiah. Awak boleh baca dua-dua arah. Yang VIP dia buka. Yang kisah kami duduk kat Yaman tu, itu kisah kaset sampai ke Yaman. Khutbah terakhir dia sebelum dia dihentikan daripada berkhutbah. Tapi ketika khutbah tu dia bantai depan-depan dia Presiden Iran Ali Hashimi Rafsanjani zaman tu.
Ini kubur Rasulullah. Tak 2000 lebih lah saya kat Yaman 98 2007 within that time. Akhir 99 ke 2000 ni tu. Kubur Rasulullah, ni kubur musuh Rasulullah. Tak, dia memang ada ruang boleh masuk. Tapi kalau masuk pun nampak 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3. Dia ada bilik. Dia ada 3 bam. Ada 3 bam. 1 kubur Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Tapi realiti dia ni. Jadi tak dibolehkan. Sebab tu kubur ini bukan tempat ibadat. Kubur bukan tempat ibadat. Ulang kali-kali nak sebut. Sebab ini Nabi kata laknat. Ada geng-geng yang sufi nak kata boleh juga. Mana ada Yahudi ada ambil. Padahal dia tak tengok pun orang Yahudi berkumpul kat kubur macam mana orang buat. Dekat kubur tu kan. Dia bernyanyi-nyanyi dekat kubur. Sebiji. Macam sebahagian sufi dan syiah yang buat. Ini benda yang dilarang Nabi SAW. Tapi realiti dia umat Islam kita dia macam hilang punca. Bukan itu ajaran Islam. Kubur tu bukan tempat pemuliaan. Orang telah mati. Kalau kita nak minta doa, bukan minta pada dia, doakan dia. Ya. Tak untuk kita minta pada dia keselamatan. Pelik sikit lah. Saya tak faham kenapa. Kan? Daripada minta, ulang balik. Itu yang saya sebut. Dari minta wali yang telah mati, Nabi yang telah mati, baik minta malaikat yang hidup. Kalau kita ada malaikat yang salin amal kita, naik pagi dan petang. Toleh lah. Katakan mata kasyaf. Kata dah tembus mata, toleh kanan, bang. Abang naik malanggang, besok pagi, saya doa ni, minta lah. Kata ilmu banyak, boleh bercakap dengan roh, tak cakap dengan malaikat, dengan apa? Bercakap dengan jin yang main kan, dua orang ni, bercakap dengan jin. Baik cakap dengan malaikat, toleh kanan. Sampai ni, kalau kita boleh, malaikat ni bawa doa kita, sampai subuh nanti. Subuh nanti dia akan naik. Adukan amal kita, boleh kita selitkan sekali doa kita. Asal orang yang siang pula akan naik, bagi tahu pula pada dia. Daripada minta wali yang mati, baik minta malaikat yang hidup. Kan logik kan, macam dia kata macam panjang orang tu sakit, bang tolong hantar barang saya bang. Dia sakit terbaring awak suruh minta. Orang kata gila ke? Dia dengar saya cakap, dia tak boleh bangun, awak minta dia hantar barang awak. Dengan kawan kita ni yang pergi betul-betul, kita kirim barang kat dia. Kenapa? Betul minta pada yang boleh bergerak. Yang tak bergerak, awak minta apa? Oh, jangan ni wali ni. Saya tak faham. Kan? Dia cakap macam ni dah marah pula. Kan? Daripada segi asal, saya kata minta lah pada, bukan saya suruh minta malaikat tadi. Nak katakan kalau nak minta sangat, malaikat salin amal kita lagi layak. Bahkan sehari 2 kali dia naik. Adukan kepada Allah Ta'ala apa yang kita buat. Selitlah kalau betul. Tapi tak boleh. Bukan itu ajaran. Disuruh kita minta direct kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perantara. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kau nak minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta tolong kepada Allah Ta'ala. Dan kita diajarkan dalam Quran tiap-tiap hari untuk melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami sembah, hanya engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini benda penting yang kadang-kadang orang kita ni masalah sampai sekarang tak faham. Kita kata sembah kubur marah, tapi memang betul dia tawaf kubur tu, dia sembah kubur. Baik. Wa rawa Muslimun an Jundub. Mereka Imam Muslim telah diriwayatkan dari Jundub qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Nabi SAW sebelum baginda mati, itu dalam 5 hari. 5 hari sebelum baginda wafat. Wa huwa yaqul, ketika itu baginda bersabda, inni abra ila Allah an yakuna li minkum khalilun. So aku berlepas diri kepada Allah Taala untuk menjadi untukku dari kalangan kalian ada kekasih, orang istimewa. Sebab apa Nabi cakap macam ni? Hari ini ada berkaitan dengan Nabi lantik Abu Bakar sebagai imam. Kalau aku boleh ambil siapa-siapa sebagai kekasih, aku ambil Abu Bakar. Tapi teman kamu ni adalah kekasih Allah. Orang special Allah Ta'ala. So nobody di kalangan para sahabat jadi special direct. Nabi kata, kalau aku boleh ambil, Abu Bakar lah orangnya.
Tapi Nabi pun tetap lantik Abu Bakar sebagai imam. Jadi Nabi sebut macam tu. Okay? Aku tak boleh, aku berlepas diri daripada ambil seorang di kalangan kamu sebagai orang istimewa aku, orang rahsia aku. Tak boleh. Kalau kita ni kan ada kan, bila kita belajar ramai orang rahsia, orang ni orang rapat, orang apa, orang istimewa, dengan Tok Guru, dengan Perdana Menteri, dengan Sultan, kan dia ada orang rapat. Nabi tak ada. Pasal kenapa dia buat macam ni? Sebab supaya semua orang faham bahawa agama ni tak ada benda disorok daripada semua orang. Semua orang menerima agama yang diajarkan serupa sahaja. Kalau awak dekat, awak dengar macam tu, awak jauh awak dengar benda sama. Tak ada kalau dekat bunyi lain. Kita dekat, lain pak, sama bunyi. Tak solat pun tak apa. Ini yang kadang orang yang buat benda pelik-pelik ni kan. Tuan-tuan buat ni syariat, ni kulit, kami nak isi. Orang cakap macam tu dengan buktikan Nabi telah ajar asing. Kalau Nabi telah ajar asing, dan awak boleh ada alasan kata bahawa Nabi telah asingkan ilmu ni untuk Abu Bakar, yang ni untuk orang lain. Awak kena buktikan. Jika tidak, angan-angan awak seorang lah. Seorang menganggap perangan macam rasanya betul lah, mesti ada. Kita ada. Sebab Nabi kata, aku berlepas diri daripada mengambil seseorang ikan kamu sebagai kasih aku. Walaupun dilantik Abu Bakar, dia cakap siap-siap. Supaya orang jangan sampai sangkakan Abu Bakar ada special treatment. Dalam masalah ibadat dan sekian tak ada. Lepas tu ada separuh orang tak nampak lagi ketika Nabi beri hint. Lantik Abu Bakar sebagai imam, sebagai hint untuk kata dia adalah pengganti aku. Lepas tu bila kita tanya, adakah Nabi lantik Abu Bakar? Tak. Dari siapa akan kata Ahmad Nabi lantik Abu Bakar untuk jadi khalifah selepas baginda? Lepas tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana beliau datang ke Saqifah Bani Sa'idah, ni Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan nampak ni kubah Nabi kan, ni bakit yang depan. Saqifah Bani Sa'idah ni kat sini. Sekarang dia tengah buat macam park, tengah nak bangunkan. Mana jarak tak jauh pun. Kalau tuan-tuan jalan sampai ke tepi ni. Kat kawasan ni lah tempat berhimpunnya orang Ansar ketika mana Nabi SAW wafat. Nabi wafat hari Isnin. Nabi tanam hari Rabu. Wafat hari Isnin, tanam hari Rabu. Urusan pemilihan pemerintah selesai hari Isnin tu juga. Bukan hari Selasa, Rabu, tak ada. Lepas tu bila ada orang kata Ali sibuk uruskan jenazah. Sebab memang dalam masalah menguruskan jenazah, orang yang paling diutamakan adalah keluarga sendiri. Waris-waris yang dekat itu diutamakan. Kecuali ada wasiat. Kalau ada wasiat kata aku nak yang mandikan aku orang A, orang B, dan orang tu je boleh. Orang yang tak boleh. Kalau tak ada wasiat, dan mesti mula dengan keluarga dulu. Mesti mula keluarga. Jadi orang kata tu, orang Nabi tengah mati, diorang dah diuruskan, diorang bersebut kuasa. Dia cakap macam tu. Nabi tengah mati, diorang berebut kuasa. Saya kat baru ni ada abang-abang kita, nanti boleh share bagi lampu hijau? Boleh. Tapi video tu kena on dulu, bagi share sasarinan buat kita ni. Nanti kita share. Tapi benda tu ada persoalan timbul. So Nabi SAW memang kita panggil apa? Abu Bakar datang waktu tu ke tempat tu, dia Umar dengan Abu Bakar bin Jarrah. Bahkan Abu Bakar hulur tangan orang ramai kepada Abu Bakar, kepada Umar dan juga Abu Bakar bin Jarrah. Kawan-kawan nak lantik siapa, lantik dua orang ni. Ketika mula datang, orang Ansar kata minkum amir wa inna amir. Korang ada ketua, kami ada ketua. Abu Bakar kata jangan lagi. Once diorang buat bai'ah, dah mula start pecah lah. So Abu Bakar tak ni. Jadi ketika tu bila tengok keadaan macam tu, Umar tangkap batang Abu Bakar, dia bai'ah. Tiba-tiba orang Ansar follow. Sambil berkata apa? Kalau Rasulullah SAW redha dia jadi imam kita dalam solat, kenapa kita tak boleh redha dia sebagai imam kita dalam pemerintahan, penguasaan? So orang pun mutually, semua sekali orang Ansar adalah yang mula sekali membai'ah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian baru diikuti oleh orang-orang Muhajirin kemudian. So realiti dia bila kita perhatikan balik macam kisah Nabi SAW tadi kan. Jadi baginda memang lantik Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi imam, tapi bukan untuk pemerintahan asalnya. Tapi orang faham
Kalau boleh lantik ini jadi imam ketika baginda masih hidup lagi, kan, apatah lagi untuk jadi pemerintah. Jadi orang lantik pemerintah. Ini tajuk macam mana mereka terima Abu Bakar. Dan bila kita bincang tentang perkara ini, kalau dia kata orang-orang bukan Islam ke, ataupun lah Syiah ke, tak setuju. Kan, dia bila tak setuju tu, dia akan ada tajuk apa? Dia bagi tuhmah semua para sahabat khianat. Sebab pun para sahabat lepas tu mutually bersetuju nanti Abu Bakar. So diorang kena buang sahabat semua sebelum nak naikkan ideologi mereka. Dan itu diorang buat. Lepas diorang punya idea, lepas matinya Nabi SAW, semua sahabat dah murtad kecuali 7 orang. Fatimah, Ali, Hasan, Husain, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. 7 ni, lain semua dah murtad. Cakap macam tu, saya jumpa dengan orang cakap yang tu, saya kata, abang nak tolak semua Islam ke? Abang belajar Quran ni, bukan semua tau. Yang kumpulkan Quran bukan Ali. Yang tulis Resam Osmani ada sekarang ni Osman. Arahan dia. So abang nak kata kita punya Quran tak betul lah. Dia macam gitu sikit. Tak boleh lah saya kata. Salah lah. Pasal kita Islam ini dijaga dengan orang-orangnya yang Allah lantik. So kita kisah Nabi SAW ketika bagi nak wafat, ini antara contoh kisah lah yang Nabi sebutkan. Dan dalamnya hadis panjang, wafiha, dalam hadis tadi Nabi sebut, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah, ala, ketahuilah, wa inna man kana qablakum, dan sesungguhnya sesiapa sebelum daripada kalian, whoever sebelum daripada kalian, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Mereka dahulu mengambil kubur-kubur para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Ala, Nabi kata ketahuilah, fala tattakhidul qubur masajida, yang kamu ambil kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Inni anhaakum an dzalika, aku larang kalian daripada itu. Aku larang kalian daripada itu. Nabi katakan 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat Isnin, Ahad, Sabtu, Jumaat, Khamis. Nabi meninggal hari Isnin. So 5 hari sebelum tu Nabi dah beri pesanan. Ini benda yang sangat penting yang kita kata patut difahami oleh semua Islam. Baik.